Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya, wartawan dari KSTV akan meliputkan tentang bahawa bagaimana teknologi dapat membantu dalam pembelajaran. Bagaimanakah teknologi dapat membantu? Selamat pagi. Teknologi membantu saya dalam pembelajaran dari pelbagai aspek. Pertamanya, saya boleh mengambil ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan saya. Selain itu, saya dapat membincang pembelajaran saya dengan AI maupun dengan rakan-rakan saya. Selain daripada aspek pembelajaran, teknologi membantu saya untuk melakukan aktiviti kehidupan seharian. Saya dapat meluangkan masa dengan menonton video-video yang berkandungan baik. Akhirnya, saya juga boleh menyiapkan kerja rumah dengan mudah. Terima kasih. Generasi kini ialah generasi yang sangat mudah kerana generasi kini dibekali dengan teknologi, dengan pembelajaran yang sangat mudah diakses. Saya akan menunjukkan bagaimana pembelajaran menggunakan teknologi seperti apa. Saya akan membentangkan tentang function dan prosedur pada suatu cara. Perbezaan antara function dan prosedur ialah fungsi dia mempunyai jenis data integer, tapi prosedur dia tak ada jenis data, dia terus kepada void. Ni contoh dia punya sintaks. Dia punya sintaks ni contoh dia, Java arti scanner, and fungsi dia ada return untuk mengembalikan data. Tapi kalau prosedur dia tak mengembalikan data, dia hanya mengembalikan kawalan. Ni contoh yang kedua, dia ada integer. Tapi kalau prosedur dia macam sama juga tadi, dia tak ada integer, dia seterusnya static void lepas tu nama dia. Kalau kalau function tadi dia tak ada void, dia tak ada tu, dia static apa jenis data, lepas tu terus dia punya nama tu. Ni contoh-contoh dia yang ketiga. Mudah hati, teknologi memperkasa generasi. Saya dari KSTV melapor diri. Kami dari tim PSS mengucapkan terima kasih. Okay, dah.